subsidi RON95 akan ditarik, rakyat akan susah? Inilah persoalan yang sering saya dengar. Tetapi hakikatnya, Budi 95 bukan tentang menarik balik bantuan daripada rakyat. Ia tentang menghentikan ketirisan. Kerajaan Madani masih mengekalkan harga RON95 pada RM1.99 seliter, antara yang terendah di dunia. Tetapi kita juga perlu jujur, selama ini subsidi petrol bukan hanya dinikmati oleh rakyat Malaysia. Ia turut bocor kepada warga asing, penyeludup dan golongan yang sebenarnya tidak memerlukan. Adakah itu adil? Sebab itu, Budi 95 diperkenalkan. Matlamatnya mudah, memastikan subsidi sampai kepada mereka yang benar-benar layak, bukannya terus hilang akibat ketirisan. Bila ketirisan dapat dikurangkan, wang itu tidak hilang. Sebaliknya, ia dikembalikan semula kepada rakyat melalui pelbagai bentuk inisiatif seperti STR, SARA dan juga jualan rahmah. Maknanya, bantuan lebih tepat, lebih berkesan dan lebih ramai rakyat dapat menikmati manfaatnya. Dan yang paling penting sekali, kerajaan memberi jaminan bahawa rakyat yang layak akan terus dilindungi dan terus mendapat bantuan. Dan sebenarnya, kita perlu faham, reformasi subsidi bukan bermaksud kerajaan mengurangkan bantuan kepada rakyat. Reformasi subsidi bermaksud memastikan setiap ringgit wang negara digunakan dengan amanah supaya bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan. Ini kerana subsidi bukan untuk ketirisan, subsidi adalah untuk rakyat.